Casting di Jepun, samurai pun strike. Tahu tak geng, sebelum wujudnya TikTok, sebelum wujudnya brand Shimano yang korang agung-agungkan ni, Jepun dah ada dah geng otai yang hardcore casting sejak zaman Edo lagi. Zaman Edo? Ya betul, zaman Edo, zaman samurai. Tapi jangan bayang samurai bawa joran masa perang. Dia tak strike ikan, tapi dia strike musuh. Orang Jepun masa tu pakai batang buluh yang panjang. Panjang gila, dia boleh cecah macam selfie stick saiz gergasi. Tali dia bukan braided macam kita pakai guys, tapi dia pakai tali sutra. Memang sangat-sangat rare. Nak ikat mata kail pun penuh dengan seni. Siap ada teknik rahsia turun-temurun. Bayangkan nak casting tapi kena belajar simpulan steno shibari dulu. Sumpah memang leceh, tapi amat bergaya. Waktu tu aktiviti mancing ni bukan sekadar hobi. Bagi bangsawan mancing ni style, macam minum teh dengan pakai baju kimono, tapi dengan joran kat tangan. Ada semua kata mereka dah ada sistem casting dari atas batu, tebing, sampan yang kecil, dan yang paling rare memancingkan kad dengan senyap seperti seorang ninja. Dan disitulah terciptanya BFS. So geng, kalau korang rasa kau ni yang paling pro lah dalam game casting, ingat orang Jepun dah lama dah start game ni. Bezanya, dulu dia orang pakai tali sutra, kita sekarang pakai teknologi dan juga teknik. Ni guys yang penting. Nak tahu bila Shimano mula cerita reel pertama? Tunggu episod kedua. Kisah casting masuk zaman moden. Jangan lupa like dan juga follow My Angel Enterprise.